Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak test lah. Nak test rod teleskopik ni. Beli kat Shopee lah. Harga 30 lebih lah ni. Okay, rod teleskopik. Kita nak test tengok ikan bulan lah. Okay. Mesin pakai GMK Cheetah. Rod ni 1.5 meter. 1.5 meter panjang. Lepas tu umpan kita pakai Birking GH 1 gram. Ok, kita try tengok macam mana, boleh tahan ke tak boleh tahan rod ni. Ok, mantap. Tarik dulu guys. Tarik saja. Tarik saja. Tarik saja. Tarik saja. Lemon lari. Okey, tarik saja rod. Ya, lemon okey. Oh, lemon lari. Tak. Lemon tak betul guys. Cucuk balik. Bagi betul elemen. Okey, elemen cun. Okey, jom kita cari tengok kalau ada. Tapi hari ni tak apa banyak. Tak nampak boiling sangat. Kan boleh, tapi kita try tengok. Okey. Baik. Strike guys. Okey guys. Dapat guys. Okey. Dapat guys. Dengan rod teleskopik kita guys. Ikan bulan. Tu, mantap lah guys. Dengan rod teleskopik kita guys. Saiz padu guys. Saiz padu guys. Oh, saiz padu. Dah. Oh, sorry. Oh, sorry. Aduh, sorry. Oh. Kelam pula. Darah dah ni. Aduh, buat macam mana? Payah. Kelam pula umpan guys. Oh guys. Kelam umpan guys. Aduh, okey. Umpan lepas guys. Umpan lepas. Yo guys. Mantap saiz guys. Guna rod teleskopik kita guys. Mantap. Darah. Nak lepas dah cepat-cepat. Apa lagi guys?
Strike lagi guys. Guys. Strike lagi guys. Strike guys. Rod teleskopik guys. Oh nice. Oh nice. Aku mau putus. Oh nice. Nice. Oh naik lagi guys. Ikan kedua guys. Ikan kedua guys. Oh ikan kedua guys. Oh naik guys. Ikan kedua guys. Tuh ikan bulan lagi guys. Mantap guys. Ikan kedua kita guys. Okey lah. Joran teleskopik boleh lah. Pegang macam ni lah guys. Kena elok lah. Makan Bear King lah. Color kuning. Mantap. Terus. Strike guys. Strike lagi guys. Kecil lah. Strike lagi guys. Lepas. Okey lulus. Besar kecil dapat. Dengan rod teleskopik. Mantap lah. Release. Okay, strike lagi guys. Guys. Oh, lepas. Wah, touch boy. Strike guys. Saya got ni. Strike guys. Boleh angkat guys. Boleh angkat dengan rod ni. Boleh angkat bulan. Rod teleskopik guys. Mantap lah guys. Dia saiz. Saiz. Okay, kita release lah. Thank you ah. Dekat tu dululah video kita. Aku pun penat dah ni. Boiling pun tak apa ada. Ada pula boiling kat itu. Tak apa, nak balik lah. Komen aku pasal apa rod teleskopik ni kira okey lah, boleh lah. Boleh juga kita nak pam ikan bulan saiz dalam 200-300 gram. Boleh lah pam. Okey. Lepas tu selain daripada tu ni yang umpan lah. Bear King Solaris tak salah aku ni, kalau orange lah. Untuk sungai ni memang ikan bulan dia makan lah. Jig head 1 gram. Okey, rod ni boleh baling lagi. Okey, setakat tu dulu lah video kita.
Nanti kita cuba tengok kalau main haruan pula. Boleh dapat haruan-haruan curut jadi ya. Okey, mantap. Usaha mau ikut ikan bulan. Satgi kita duduk sini, dia naik sana. Kita pergi sana, dia naik sini. Pergi balik. Bulan. Syok-syok lah.